you were not an economist then, and I mean today probably orang anggap Tun quite an economist. How do you come about with all this dasar-dasar? I mean, we have read about it, we have heard about it. Can you tell us how did Tun come nak buat capital control? Ini semua beyond, bukan bukan conventional Tun. Dia out of the box Tun. Saya bukan ekonomis, Yes. saya bukan financial. Yes. Saya tak terlibat dengan bank pun. Yes. Bagi saya, bank cuma tempat simpan duit saja. Perniagaan bank saya tak tahu. Yeah. Sebab itu saya terpaksa cari orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Di antaranya ialah Nur Yaakob. Dia pada masa itu menjadi satu daripada governor bank. Yes. Dan saya tanya kepada dia tentang macam mana bank operate. Yes. Daripada mana wang didapati oleh bank. Macam mana bank boleh adakan pinjaman yang besar kepada peniaga mata wang. Dan dia cerita semua kepada saya, umpamanya bank tak perlu ada modal. Mereka boleh bagi pinjam duit yang tidak ada dalam bank. Yes. Dengan harapan apabila dibayar, maka duit itu akan jadi modal. Yes. Itu cara bank. Itu baru saya faham. Yes. Saya juga diberitahu berkenaan dengan perniagaan mata wang. Macam mana dapat dilakukan. Mereka tidak ada ringgit. Yes. Mereka tiba-tiba menjual ringgit yang mereka tidak ada. Yeah. Tetapi delivery setelah dijual bukan dibekal dengan duit itu. Yeah. Dia tunggu sehingga nilai mata wang ringgit itu jatuh. Mereka beli di harga yang murah dan mereka bekal kepada mereka yang beli di harga yang mahal. Yes. Dan dengan itu mereka untung. Ini semua saya belajar daripada pendapat pakar-pakar yang saya lantik untuk menasihat saya tentang cara-cara banking dan lain-lain. Saya tanya pada Nur Yaakob dan juga saya baca buku. Saya baca buku berkenaan dengan finance, dengan banking supaya saya boleh faham dan tangani masalah yang dihadapi.